Hai, Assalamualaikum korang. Tengah pening ke cari tempat makan menarik dekat Segamat? Dalam video kali ni, apa nak tunjukkan satu lokasi terhimpunnya puluhan menu-menu menarik di Segamat. Jadi, kepada para suami di luar sana, ini adalah jawapan sebenar kepada soalan yang sering ditanyakan isteri. Bang, nak makan kat mana hari ini? Jadi, jom tengok video ni sampai habis. Let's go! Spot ni terletak di Bandar Putra Segamat, Johor. Nak lagi mudah, korang Google je Mini Race Car Track Bandar Putra. Lokasinya betul-betul bersebelahan. Dekat sini ada 14 kios yang menjual pelbagai jenis menu. Kalau ke sini, memang rambang mata dibuatnya. Menu yang ditawarkan pula ialah menu-menu kegemaran rakyat Malaysia. Sesuai untuk semua peringkat umur. Apa tak larat nak sebut satu-satu menu dekat sini. Jadi, korang layanlah sendiri video ni. Zas! Ini Char Kway Teow special selambak. Udang dan kerangnya besar-besar bas, geng. Paling penting, Char Kway Teow dekat sini ada rasa wok hei. Barulah sur. Sate ayam RM1, sate daging RM1.20. Kuahnya pula memang tak kedekut kacang. Kuah macam ni macam style mak-mak yang masak. Yang seorang ni pula diam-diam dia belasah satu mangkuk tom yum tau. Tom yum dekat sini, budak-budak pun suka makan. Ini pula menu kudapan popular. Tahu bakar with love. Kuahnya memang pekat, kacang tumbuknya pula kasar-kasar, tak kedekut kacang. Yang seorang ni pula tayang udang dalam tom yum tu. Kasar-kasar, babe. Korang yang suka layan nasi lemak malam-malam, dekat sini pun ada tau. Ayam gorengnya crispy di luar, juicy di dalam. Besar pula tu. Lauk paru dan sambal keram pun ada tau. Nasi pula cukup santannya, memang berlemak. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Menu masakan bergoreng panas pun ada. Rata-rata, saiz hidangan dekat sini memang besar dan juga banyak. Memang puas lah kalau makan. Kalau suka hidangan berkuah, korang boleh cuba bakso sup special tulang ni. Makan pula dengan sambal merah dan sambal hitam dia. Memang terangkat, babe. Pedas-pedas manjah gitu. Disebabkan menu terlampau banyak, Apai jemputlah seorang aktor daripada drama High Concert. Bolehlah beliau tolong belasah menu-menu di sini. Malam-malam teringin nasi ayam geprek. Sinilah lokasinya, geng. Tengok saiz ayam dia, besar tak? Dilumur pula dengan sambal. Terangkat. Nasinya pula daripada beras basmati. Memanglah sedap. Suka menu yang masam-masam, korang boleh cuba Maggi Kerabu ni. Korang tengok portion dia. Memang tak kedekut bahan. Cukup rasa, masam semua cukup. Apa? 9.5. Korang nak yong tofu? Sini pun ada lah. Yong tofu dekat sini memang banyak pilihan. Korang pilih je mana yang korang suka. Sos dekat sini memang sedikit pedas. Tapi korang kena hirup dengan sup dia. Baru terangkat. Okey, yang ini pula menu kesukaan anak-anak. Ayam gunting. Yang ini kena makan panas-panas. Memang sedap, geng. Order sekali dengan otak-otak. Barulah Johor. Otak-otak segar memang warnanya pekat gini. Kalau tak selera makan nasi, korang boleh cuba bubur berlauk ni. Korang tengoklah portion lauk dia. Memang banyak. Dan lauknya memang diasingkan macam ni. Dia punya rasa macam mak-mak yang masak tau. Korang kalau teringin asam pedas, tak perlu dah pergi Batu Pahat ke pergi dekat Melaka ke pergi dekat Muar. Dekat sini pun ada. Yang Apai order ni asam pedas detail clay pot. Apai order set dengan nasi sekali. Apai rasa ni dia punya asam pedas macam style Batu Pahat. Cuba korang rasa pula. Lepas tu komen dekat bawah. Kalau suka menu berasaskan udang, korang boleh cuba mi bandung udang dan juga mi rebus udang. Saiz hidangan dekat sini memang selambak. Korang tengok sendiri. Tak kedekut bahan pula tu.